Allah Ta'ala zahirkan video. Terus aku macam nampak macam uish, benda ni semua setting lah. Ni setting di sebalik takbir lah, yang mengkontrol dunia ni. Okay. Planning, konspirasi semua tu. Orang cakap malah konspirasi, tapi benda tu realiti, benda tu berlaku. Sebab Allah Ta'ala tunjuk dekat aku. Aku pusing satu Malaysia ni, setiap negeri dia ada launch tu. Even sampai aku sampai dekat Japan tu, dekat Tokyo tu. Jalan tu satu jalan dengan Tokyo Tower tau. Aku tengah jalan masa nak pergi Tokyo Tower lah. Sekali tengok belah kanan terang-terang tulis launch tu. Macam dekat Malaysia ni dia main logo je. Tapi dekat sana, dekat Japan tu terang-terang dia tulis. Dia tak ada itulah. Dia tak ada cover main logo. Dia terus memang terang-terang lah. Jadi aku macam uish, real lah. Bila waktu balik Malaysia dah COVID tu, bila Allah Ta'ala zahirkan satu video ni, aku tengok macam memang nampak lah kan. Wish. Sama ni ingat dengar macam tak percaya, tapi Allah Ta'ala tunjuk benda tu tau. Tunjuk sampai kat Japan benda tu ada. So memang benda tu, gerakan ni real. Gerakan ni sebalik takbir ni real. Cuma ada orang yang masih, ada orang yang percaya, ada orang yang tak percaya kan. Tapi hakikatnya memang benda ni real.